Wan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan yang menonton video ini. Nama saya Wan Auni Jasdina binti Wan Muhammad Roslan daripada PPS 39. Ingin membuat satu video berkaitan dengan rakan pembelajaran secara lokal dan global. Baiklah, video ini adalah untuk subjek GAPD 1032 iaitu subjek Asas Kemahiran Digital yang diajar oleh Puan Nursiah binti Jamil. Baiklah, di sini saya ada rakan pembelajaran saya iaitu Ivy Vivian. Baiklah, saudari Ivy boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Ivy dan saya dari negeri Sabah untuk temu interview ini. Dan okey, itu saja. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ivy. Sebelum saya memulakan perbincangan kami iaitu ada dua bahagian iaitu sesi soal jawab juga penambahbaikan yang boleh dibuat bagi cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat bagi laman web saya. Saya ingin menerangkan sedikit apa yang terkandung dalam laman web bagi subjek GAPD tadi. Baiklah, terdapat 4 bahagian apabila menekan kepada bahagian GAPD iaitu alat-alat digital, rakan pembelajaran lokal dan global iaitu video ini, OER iaitu nama panjangnya Open Educational Resources, dan juga maklum balas bagi memberi pendapat dan cadangan untuk menambahbaikan laman web saya. Baiklah, itu sahaja secara ringkas apa yang terkandung dalam laman web. Baiklah, saya akan bermula dengan sesi soal jawab. Baiklah, saudari Ivy, bagi pendapat saudari, apakah alat digital yang saudari pilih dan apakah keberkesanan penggunaan alat digital tersebut? Bagi saya memang menggunakan alat digital Canva sebab dia memang berkaitan jugalah dengan peta untuk klasifikasi untuk information semua tu lah. Dan dalam you punya website, you ada cakap hierarchy juga. So dia sangat efektif lah untuk demonstrasikan lah kepentingan semua informasi itu. Okey, baiklah. Terima kasih atas perkongsian tadi. Itu satu perkongsian sangat yang berguna. Baiklah, terima kasih. Soalan seterusnya yang berkaitan juga dengan alat digital Canva. Bagi saudari Ivy, adakah menggunakan Canva itu mudah? Dan apakah cara-cara menggunakannya, sedikit penerangan apa yang boleh buat dalam aplikasi Canva? Ya, bagi saya dia sangat user friendly sebab dia termasuk dia ada template yang sudah disediakan. So dia sangat senang sudah untuk membuat you punya project lah semua tu. Dan juga dia ada fungsi drag and drop lah. Kalau kamu ada image atau raja-raja yang you mau tampalkan, dia sangat senang, sangat user friendly lah bagi saya. Okey, baiklah. Terima kasih. Soalan seterusnya bagi tanya apakah kesesuaian alat adakah kesesuaian Canva ini iaitu alat digital dengan objektif pembelajaran bagi apa-apa sahaja subjek yang dipelajari oleh saudari Ivy? Okay. So okay. Kalau kursus saya memang ada banyak pembentangan dan semua tu. So Canva bukan saja untuk menunjuk informasi tapi juga untuk presentation dan
untuk sharing video, dan juga dia ada apa ni ya, live sharing. So saya juga dapat workflow yang sangat efisien. So itulah. Baiklah, terima kasih. Dan soalan yang terakhir sekali yang ingin saya tanya tentang kefahaman saudari Ivy terhadap Canva adalah apakah kekuatan bagi penggunaan alat digital Canva tersebut? Okay. So Canva dia ada banyak dia ada banyak pilihan untuk buat edit-edit, dan dia juga percuma. So walaupun student atau public user, kamu dapat semua atau banyak akses untuk edit video dan semua tu. Baiklah, terima kasih. Baik, okey. Itu sahaja bagi sesi soal jawab antara kami berdua. Seterusnya saya akan masuk kepada sesi cadangan yang diberi oleh rakan pembelajaran saya iaitu saudari Ivy terhadap penambahbaikan yang boleh dibuat bagi produk saya iaitu laman web. Baiklah, saudari Ivy, apakah beberapa cadangan yang boleh diberi untuk memberi penambahbaikan terhadap laman web saya itu tersebut? Apabila saya tekan tu link website, saya guna telefon, tapi dia punya framing tu tidak sesuai untuk telefon. Tu yang saya sedar lah. I think sebab dia punya huruf saiz yang sama besar, I think. So, ya itu sajalah. Memang dia sangat cantik sudah. Fui, matang. Terima kasih kepada saudara Ivy. Baiklah, suatu maklum yang saya tak expect sebab itu yang first saya pernah dengar. Tapi bagus. Satu maklum yang sangat bagus bagi saya. Okey. Baiklah, saya rasa itu sahaja bagi perbincangan antara kami berdua. Terima kasih kepada sesiapa yang menonton video ini dan saya ingin mengakhiri video ini. Baiklah, sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.